Apa salah Tok Min sehingga nak dilanyak beramai-ramai? Ada dia curi duit rakyat? Ada dia curi bini orang? Baru-baru ini seorang pimpinan utama BN, Tok Mat, telah menyatakan kita akan kejar dia ke Linggi dan kita ramai-ramai lanyaknya. Kenapa? Apa salah Tok Min sehingga nak dilanyak beramai-ramai? Ada dia curi duit rakyat? Ada dia curi bini orang? Tiada. Tiada apa-apa kesalahan yang dilakukannya. Tetapi Tok Mat, Jalal, Hadi and the gang ingin menanamkan kebencian dan kemarahan terhadapnya. Jelas sekali, ini adalah bentuk tolong-menolong atas kejahatan dan perbalahan yang dilarang Allah. Apa asas perpaduan yang nak dibina oleh UMNO dan PAS? Kalau ianya semata-mata atas asas kaum dan kelompok, maka ianya asabiah. Kami ingin Melayu bersatu. Kami ingin Cina bersatu. Kami ingin India bersatu. Dan seluruh rakyat Malaysia bersatu. Bukan atas dasar asabiah, tetapi atas dasar memperjuangkan kebaikan dan ketakwaan. Bagi kami, perpaduan yang dibentuk oleh BN dan PN ini adalah sebenarnya semata-mata demi kuasa, bukan demi kebaikan ummah. Sejak dari awal krisis Negeri Sembilan ini, semuanya kerana mahukan kuasa, bukan kerana kepentingan bangsa ataupun agama.